Apa hukum bila air yang merecik dalam lubang tandas kena pada pakaian? Contoh bila kena seluar. Bolehkah guna seluar itu untuk solat? Air tu naik, kena di kain semayang kita. Najis tau. Nampak terang tau. Bila nampak terang, wajib basuh. Kena, tapi tengok tak nampak. Garanti kena. Memang kena. Tapi tak nampak. Pasal apa? Halus sangat. Wagi dekat USM, pinjam mikroskop, nampak? Kalau gitu ulama kata, maaf. Tak mudah tu. Ramai orang tak semayang. Kis, underwear kena air kecing. Mana tak semayang? Underwear kena air kecing. Oh, okey, beres. Ingat nak ajar, beres ini kata. Dengar molek-molek. Mudah. Bila underwear kena air kecing, basuhlah bahagian kena tu. Baru semayang. Dalam basuh pak najis, wajib tak guna sabun? Tak wajib. Sunat saja. Kan dia menambah lebih bersih. Mu kena kecing, kena air kecing. Basuhlah dalam tandas pejabat. Buka luar panjang dulu, luar hijau. Lepas tu bukalah luar dalam. Ambil luar dalam tu, buka paip. Jangan basuh selal, payah kering. Ni ujung ni saja. Buat gitu. Katakan sini kena. Oh, sini. Awak ni. Tabuk luar dalam. Kuci lu bitu. Ni cucuk air. Cucuk air. Biar air tu lebih banyak daripada yang kena sini. Sok pada syarak. Faham? Lepas tu basuh. Bila basuh nak buat warna kering. Detik ni. Faham tak? Lepas itu semua kena ajar. Pakai balik. Suci tak? Tak boleh tak buat lagu tu. Pasal tandas pejabat saya, pintu tak boleh kunci. Nanti saya tengah buang itu akan masuk. Kalau gitu senang. Tak wajib buka underwear kita. Faham? Pergi kat paip, tarik je. Kan dia spring, tarik keluar gitu. Tarik, jiru air. Biar banyak-banyak. Ganyang. Faham? Lalukan air sekali lagi. Sekira-kira banyaknya air tu membawa najis bersama turun. Faham? So, pada syarak. Dan lepas tu, lepas pelepuk. Biar masuk balik. Faham? Mudah sangat. Nek? Kacing seluar, pergi semayang. Payah sangat. Buang underwear tu, pakai luar panjang.